Hai guys, Assalamualaikum, good morning. Okay. Hari ni adalah cubaan untuk start jogging. Dah lama gila tak jogging. So ini adalah cubaan kali pertama. Sekarang pukul 7.35 pagi. Kita jogging sekejap je. Tak target banyak. 500 meter. Dia macam 500 meter. Kau dulu atlet kot. Tapi sebab saya dah lama sangat tak jogging, stamina dah tak ada. Kita kena start dengan 500 meter. Kita cuba 500 meter. Okay. Kita cuba start dengan 500 meter untuk hari ni. Untuk esok mungkin kalau rajin saya akan jogging lagi. Tapi saya tak akan rekod lah. So kalau hari-hari nak rekod jogging macam nanti korang bosan pula kan. So the plan is saya akan jogging dari sana, daripada ujung sana sampai ujung sana je. Dan saya akan patah balik. Macam tu lah, ulang. Okay, Nat ada pakai this smartwatch, Huawei smartwatch Band 9 kalau tak silap. So Nat akan gunakan dia punya apps Huawei Health. Dia so dia kat sini dia ada outdoor, indoor apa semua. So Nat akan pergi dekat outdoor run. So dekat outdoor run ni Nat akan tekan kat sini. So dia akan start terus lah 3, 2, 1. Okay. So kita akan start jogging. Jom. Kena bawa phone juga sebab dia tak dapat detect disconnection. Guys, Nak tak sedar sebenarnya Nak dah 1 km, 1.06 km. Target tadi 500 je kan. Patut macam separuh mati. Kejap guys. Jadi kita cooling down dulu, okay? Kita kena saya nak minum air. Jom kita masuk, kita borak kat dalam, okay? Dia rasa tak best. Okay, actually masa 30 hari bulan 8 tu nak pergi klinik. Masa tu nak pening kepala macam tak seimbang gitu kan. Doktor ambil darah, lepas tu doktor kata Nat punya darah merah, darah merah Nat kurang. So dalam bahasa saintifik dia anemia lah. Bila ada anemia ni, dia akan rasa cepat penat, dia tak cukup oksigen, sesak nafas. Sebab sel darah merah, masuk sains pula. Apa yang nak ingat, apa yang nak faham lah. Sel darah merah ni dia bawa oksigen. Okay, tak nak explain, nanti takut salah. Nanti korang cek sendiri macam mana anemia tu boleh menyebabkan ni. Saya tak nak explain sebab saya dah lama tinggalkan sains. Saya faham tapi saya tak nak explain kat korang. Boleh tak? And then doktor tu cakap jangan jogging, jangan lari.
Jangan hiking, jangan buat exercise luar ni lah. So today the challenge hari ni is kita start balik jogging, which is target 500 meter but end up 1 kilometer. Okay, nice lah, depan rumah je kan, 1 kilometer. Nice achievement. And then apa tadi nak cakap? Oh, and then nak macam antara dua tau, anemia ke less stamina, macam tu. Tak lah, pada Nat macam Nat jadi cepat penat sebab Nat kurangnya stamina. Okay, so my mentality is, I think kalau I start jogging hari-hari, consistent jogging lah, which is kalau hari-hari jogging 1 km pun, I think slowly my stamina akan naik. So bila my stamina dah naik, I think I takkan penat untuk jogging dah macam dulu balik. Okay, plus dekat rumah tak ada buat apa-apa. So bila tak ada buat apa-apa tu, makan duduk baring. So dia jadi macam lemak tu tebu. Nanti saya gemuk macam mana? So I don't want to gemuk. So the only thing is by jogging. Nat ada treadmill tau sebenarnya. Nat ada treadmill. Since pindah, treadmill tu tak dipasang. And Nat tak tahu nak pasang treadmill tu dekat mana. Okay, first sebab dia tak ada ruang. Nak letak dekat porch depan, dia pasir. So macam tak nice. Lepas tu nak letak dekat ruang dekat depan pintu rumah tu, dia kan ada ruang kan. Tapi macam tak proper depan rumah nak letak treadmill kan. So macam tak nice, tak cantik lah. And then nak letak dekat sliding door ni. Dekat sliding door ni ada macam kaki 5, kaki 10 tu ada ruang sikit. Nak letak treadmill kat situ. But then kalau hujan, dia akan tempias. So nanti treadmill tu dia guna elektrik. So nanti takut dia rosak. So macam tu lah cerita dia. Dia nak pasang treadmill tu dalam rumah boleh, tapi dia macam tak best sebab dia terperap. Tengok dinding, tengok pintu, dia macam tak best. Even kalau jogging pun, nak perasan, ini apa yang nak perasan lah. Kalau korang jogging setempat, korang akan cepat penat. Bukan jogging setempat maksud nak korang berdiri macam jogging setempat macam tu, bukan. Maksudnya macam korang jogging dekat tempat yang sama. Contoh macam padang sekolah kan. Padang sekolah kan macam sekolah Nat dia ada track tau. Track padang 1 bulatan tu 800 meter. Kalau korang jogging kat situ je, korang akan rasa cepat penat. Compare tu korang lari merentas desa. Korang lalu kawasan perumahan, lalu pokok sawit, pokok getah kan, taman-taman. Even 1 kilometer pun korang tak rasa penat. Itu pada Nat lah. Nat tak tahu orang lain macam mana. Tapi pada Nat kalau jogging dekat satu tempat yang sama, pemandangan yang sama, korang akan rasa cepat penat. Itu apa yang Nat rasa kalau Nat pasang treadmill tu dekat dalam rumah. And treadmill tu dia tak adalah berat sangat. Tapi untuk alihkan dari satu tempat ke satu tempat tu macam leceh. Tadi masa Nat jogging, Alhamdulillah tak ada anjing. Sebab orang kata kat sini ada anjing. Tapi pada Nat ada nampak anjing sebelum ni. Tapi anjing tu, dia lari nampak Nat. So I think anjing-anjing kat sini sopan-sopan. Comel. Ada anjing kaki pendek. Comel kan? Oh, jantung saya masih laju. Kita cuba relax-relax dulu, okay? Pada korang komen kat bawah, okay? Antara stamina dengan anemia, apa sebenarnya? So kalau stamina saya naik, adakah saya tak akan rasa penat anemia tu? Ataupun stamina saya tinggi macam mana pun saya tetap akan rasa anemia tu? Komen kat bawah. Mana sama? Jogging kenalah lari anak. Tak. Sekejap lagi lah. Nah. Okay guys, nak dah okey sikit. So jom kita keluar, pergi halaman rumah. Kita pergi harvest kita punya mulberry.
Okay, sebab mulberry tu dia dah hitam-hitam, which is dah masak and dia manis. So, kita akan petik. Okay, jom. Belum kita mengharvest mulberry, nak tunjuk korang view dekat rumah ni waktu pagi. Tengok ni. Tada! Tak nampak apa guys. Kabus tebal gila. Sejuk. Should be dekat belakang sana tu ada bukit. Tapi dah tak nampak. It's so tebal. Wow. Pokoknya kat sini je. Tada! Inilah pokok mulberry. Tengok buah dia. Mana? Tu. Tu. Mulberry. Sorry guys. Bising sikit sebab orang tengah mesi rumput dekat tanah depan. So, jom kita harus. Dapat guys. Kita harus mencari hingga ke akar umbi. Satu lagi. Jumpa guys. Alah, banyak yang ni lah guys. Banyak yang pink-pink, merah-merah lagi. Kita tak ada nak petik. Boleh nak petik. Boleh nak petik, tapi dia masak. Kita petik mana yang dia hitam tu, okey? Tada! Boleh lah. 2, 4, 6, 8, 10. 10 biji. Tapi ada ni, ni semasam. Dah terpetik. Kita basuh dulu, okey? Nak dah basuh. Manis. Ini masih masam. Kita cuba makan. I told you. Masam. Manis. Comel kan? Kita masuk dalam. Saya nak makan buah. Guys, I'm back. So, nak ada potong buah orange. And this is not good guys, but I have this frozen grape. Mak, jatuh kau. Dia melompat. Yes, anggur beku. So, I have two fruits. My favorite. No, my favorite is all fruits. It's yummy guys. Nak harap esok lusa konsisten benda ni. Kita cuba untuk konsisten, tapi nak tak rekod lah. I will go through my life journey just like this. Okay guys, nak rasa sampai sini je. Nak sambung makan buah. And korang korang nak tengok tak? Jadi mata. Dia makin lama makin besar. Dia merimba ais di cair. Tak ada kerja kan? Jaga kesihatan korang. Kalau korang dulu macam Nat, jogging-jogging juga. And then korang kena jaga korang punya stamina. Jangan stop terus. Nat stop sebab nak kerja. Nak kerja lepas tu dah tak ada masa nak pergi jogging. Okay? Dia tak ada work-life balance. Bila cuti pula, kita dah sibuk nak rest je kat rumah. So korang nak rasa sampai sini je video kali ni. Nak makan buah dulu. And then
my nasihat is, kalau korang ada masa untuk bersukan, untuk jogging, just go. Tak payah banyak-banyak pun tak apa. Macam nak tadi, korang buat 500 meter, 1 kilometer sehari pun dah cukup. Kalau korang konsisten, stamina korang akan bertambah. And then korang boleh lah start small, 500, even 100 meter pun dah cukup dah. 100, hari esok 200, hari esok 300. Ikutlah, ikut keselesaan korang, mana yang korang mampu. Macam tadi Nat boleh dikatakan Nat push diri Nat, paksa. Macam tu lah, sebab tu lah penat. Macam nak membuktikan yang konon nak membuktikan yang I dah tak ada anemia, saya cuma less stamina je. Macam tu lah, menidakkan benda yang betul. Ya, in denial. Ya, that's the word, in denial. Okay guys, so thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Take care of yourself. Bye.